dia ikat orang tu, dia letak dalam kubur. Wa na'udzubillah. Inilah kejahatan daripada bantuan jin dan syaitan. Tapi ingat, tak akan berlaku semua dengan izin Allah sahaja. Sebab itu, kalau kita bersalahan dalam akidah, maka pergilah tu, minta tolong jin dan syaitan. Boleh ke dia tolong? Jin syaitan tak boleh tolong apa-apa pun. Dia hanya boleh beri tipu daya je. Seterusnya, apakah signifikannya Allah meminta kita berlindung dengan Allah yang menjadikan waktu pagi subuh? Kenapa penting kita memohon perlindungan daripada Allah yang menjadikan waktu subuh tu? Jawab dia, ayat ini lebih mudah difahami sekiranya kita menggambarkan tentang seorang lelaki yang tinggal dalam ancaman ketakutan pada waktu malam. Cuba kita bayangkan kita duduk seorang pada waktu malam, gelap gelita. Gelap gelita kegelapan itu. Pada malam adalah waktu yang secara lazimnya manusia melakukan kejahatan. Sebab itu malam, waktu-waktu yang digunakan oleh orang-orang yang berniat jahat untuk melakukan kejahatan. Orang nak mencuri, orang nak merompak. Allah. Kan? Hari ini kita dengar kes bunuh pun, ya Allah, wa na'udzubillah. Rompakan, sihir dan segala macam perkara jahat lebih mudah dilakukan pada waktu malam. Namun segala kebimbangan dan ketakutan pada waktu malam ini akan hilang dengan terbitnya mentari yang menerbitkan sinar waktu pagi tu. Begitulah ketakutan manusia kepada ancaman makhluk yang menyelubungi jiwa mereka sehingga diri mereka berada dalam keadaan kelam dan gelap. Lalu Allah mendidik manusia agar memohon perlindungan daripada Allah, kerana Allah jualah yang menjadikan sinar pagi yang memecahkan keheningan dan ketakutan malam. Jadi Allah sahaja yang boleh menukar malam itu kepada waktu keheningan pagi itu.